Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya kasihi. Dalam episod ke-24 Cabaran Motivasi 100 Hari Tanpa Henti ini, saya ingin menyentuh satu perkara penting dalam tumbesaran anak-anak kita, iaitu keperluan mereka untuk diberi ruang. Ibu bapa sekalian, anak-anak bukan benih yang boleh tumbuh dalam pasu yang sempit. Mereka memerlukan ruang, ruang untuk berfikir, ruang untuk mencuba, ruang untuk buat silap dan ruang untuk mencari kekuatan sebenar mereka. Kadang-kadang kita terlalu risau, kita kawal setiap langkah, kita tentukan setiap keputusan, kita bentuk mereka mengikut apa yang kita mahu, sampai kita terlupa bahawa mereka juga manusia yang sedang belajar menjadi diri sendiri. Anak yang diberi ruang akan lebih berani mencuba, lebih yakin, membuat keputusan lebih matang dalam menyelesaikan masalah, lebih kuat membina identiti diri. Tetapi anak yang dikongkong, sering ditegah, sering dibetulkan sebelum sempat mencuba, akan membesar dengan rasa takut, tidak yakin dan terlalu bergantung pada orang lain. Ibu bapa sekalian, berikan anak ruang untuk berkembang, tetapi jangan lepaskan mereka tanpa bimbingan. Berikan mereka peluang mencuba, tetapi jangan biarkan mereka tenggelam. Inilah keseimbangan yang menjadikan kita ibu bapa yang bijaksana. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk perlahan-lahan melepaskan sedikit ruang kepada anak-anak, ruang untuk bernafas, ruang untuk belajar, ruang untuk menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Jika pesanan ini bermanfaat, jom subscribe channel Pengetua AI di YouTube untuk mengikuti episod motivasi harian sepanjang 100 hari tanpa henti. Terima kasih, semoga anak-anak kita membesar dengan penuh keyakinan dan kebijaksanaan apabila diberi ruang yang cukup untuk berkembang.